Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maksud, sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Bersempena keberkatan Ramadan, satu usaha murni telah dilaksanakan oleh Datuk Cik Rosli bin Muhammad Zain, pegawai khas kepada Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Ahmad Zahid Hamidi, untuk menaik taraf karpet surau ala muhajirin yang telah usang. TH Sharaf Ali. Karpet telah diberi amanah melalui Tuan Haji Sani untuk membekalkan karpet jenis Malakah 1 juta poin bersama span underlay 11mm. Gabungan ini menjamin ketahanan serta keselesaan maksimum buat jemaah ketika berdiri, rukuk dan sujud. Pemasangan profesional kami siap sepenuhnya dalam masa 1 hari sahaja. Pengerusi surau, Tuan Haji Abu, memberikan penarafan 5 bintang atas ketelitian dan kualiti kerja kami. Semoga sumbangan ini menjadi amal jariah yang berterusan. Amin. Dah. Ya, saya puas hatilah tengok pasangan dia memang kemas lah. Pun kapit dia pun cantik dan memuaskan, kapitnya pun tebal. Memang cantik lah. Apa yang nak pasang tu bolehlah order dengan Encik Abbas. Jom tukar karpet. Hubungi kami di +60 166607786 untuk hasil yang eksklusif dan selesa. Karpet Masjid THS diperbuat dari kualiti yang terbaik.